Alhamdulillah, buku Minda Strategik ni mula dijual pada 30 November 2025 dan setakat ini sambutannya amat menggalakkan. Ini merupakan buku ketiga saya dan ianya mengandungi pengalaman dan juga pandangan saya berkenaan dengan pembentukan, pelaksanaan dan penilaian strategi. Ini penting untuk membantu usahawan-usahawan bagi memastikan perniagaan mereka ada strategi yang bersesuaian dengan hasrat mereka, cita-cita mereka, keadaan di dalam pasaran dan juga kemampuan mereka untuk bersaing di dalam pasaran yang sentiasa berubah-ubah sekarang ni. Kita tahulah macam-macam boleh berlaku sama ada bermula daripada luar negara ataupun dalam negara dari segi politik, ekonomi, teknologi, alam sekitar dan juga undang-undang dan peraturan yang boleh berubah-ubah. Jadi berdasarkan pengalaman saya dalam banyak perniagaan dan juga institusi serta pengalaman saya dalam menilai pelaksanaan strategi, jadi saya gabungkan itu semua menjadi buku Minda Strategik ni dan saya amat berharap ianya membantu anda semua dalam memahamilah apa itu strategi, bagaimana kita perlu memiliki minda strategik, proses pembentukan strategi, pelaksanaannya, cabaran-cabarannya dan akhir sekali apa yang nak kita jadikan hasilnya untuk kita bandingkan dengan apa yang kita rancang dan juga bagaimana kita nak jadikannya asas kepada manfaat yang kita nak berikan kepada ahli pasukan kita. Jadi saya amat-amat mencadangkan anda semua membeli buku ini dan sesuailah sekarang ni di akhir tahun mungkin ianya dapat membantu anda dalam memperkukuhkan lagi strategi perniagaan masing-masing.